Di sebuah kampung kecil, bermulalah kisah dua adik-beradik. Aku kena siap awal, nanti ibu marah pula. Biarlah Putih buat semua. Kau lambat sangat hari ni. Setiap pagi aku tengok kau buat kerja sambil leka. Tak boleh ke kau siapkan semuanya dengan cepat? Kenapa kerja lambat sangat hari ni? Maafkan saya, Ibu. Saya akan buat semua kerja dengan lebih cepat. Saya janji tak akan melengah lagi. Tak apa, aku tahu ni tanggungjawab aku. Walaupun penat, aku kena buat dengan ikhlas. Anakku, bolehkah kau tolong nenek sekejap? Nenek tak mampu berjalan jauh seorang diri. Kalau kau sudi menolong, hati yang ikhlas akan diberkati. Jangan risau, nenek tidak akan membebankanmu, hanya satu permintaan kecil. Sudah tentu, Nenek. Saya akan bantu Nenek berjalan. Jangan risau, saya akan pastikan Nenek sampai ke tempat yang selamat. Kita jalan sama-sama, ya? Terima kasih, nak. Hati yang ikhlas seperti kamu selalu membawa kebaikan. Nenek tahu kamu anak yang baik. Ini hadiah untuk kamu kerana keikhlasanmu. Gunakan hati yang baik dan jangan pernah sombong. Terima kasih, Nenek. Saya akan jaga labu ini dengan baik dan tidak akan salah gunakannya. Masya Allah, ini sangat cantik. Rezeki yang luar biasa. Aku mesti bersyukur dan jaga dengan baik. Kenapa dia je yang dapat semua tu? Aku pun nak juga. Aku tak boleh biarkan dia seorang je gembira. Aku mesti dapat lebih daripada dia. Takkan aku nak kalah begitu saja. Aku nak semua yang dia ada. Cepatlah! Beri labu tu pada aku sekarang juga. Aku tak peduli, cepat! Sikapmu tidak baik, anak muda. Kejahatan tidak akan membawa kebahagiaan. Aku dah dapat labu ni. Kalau Putih dapat semua, aku pun nak. Apa ni? Kenapa labu ni tak terbuka? Putih, kenapa dia je yang dapat? Alhamdulillah, labu ni hanya untuk mereka yang bersih hati. Aku bersyukur dan akan jaga dengan baik. Aku terlalu tamak. Aku tak patut dengki pada adik. Aku minta maaf, Putih. Tak mengapa, Kak Merah. Semua orang boleh berubah. Yang penting kita saling menghargai dan bersyukur. Terima kasih, Putih. Aku janji akan berubah dan takkan dengki lagi. Dan sejak hari itu, bawang putih dan bawang merah hidup rukun bersama, belajar menghargai satu sama lain. Terima kasih kerana menonton Dunia Majika. Jangan lupa tekan follow, like video ini dan tinggalkan komen anda di page Dunia Majika.